Seni cat air mungkin dilihat lebih ringkas berbanding medium seni lain. Namun hakikatnya, teknik berkenaan antara yang sukar dikuasai. Bagi Zailani Cik Hussein, cabaran itu menjadi pemangkin untuk menghasilkan karya landscape yang menarik. Paparannya dalam segmen Seni dan Hiburan. Ditemui di bengkel cat air Jejai di Ibu Negara baru-baru ini, pelukis kelahiran Terengganu ini berkata, lukisan cat air memerlukan ketelitian tinggi kerana setiap kesilapan sukar untuk diperbetulkan. Setiap sapuan warna perlu dilakukan dengan cermat bagi menghasilkan karya yang diingini. Media lain, contohnya kita tersilap, kita boleh repair balik guna colour putih apa semua kan. Watercolour ni kalau tersilap memang habis lah. Katanya, medium itu menjadi pilihan kerana cat air mudah menghasilkan kesan warna yang lebih semula jadi. Ia juga membantu menonjolkan cahaya dan pemandangan dengan lebih jelas sekaligus menjadikan karya lebih hidup. Jelasnya, selain kualiti cat air, pemilihan berus yang sesuai turut memainkan peranan penting. Lebih kurang 3 ke 4 lah. Dia satu besar. Yang besar punya contoh macam ni. Lepas tu dia medium, lepas tu kena yang satu halus punya lah. Bagi peserta bengkel, bimbingan secara bersemuka memudahkan mereka memahami teknik asas yang sukar dipelajari. Watercolor is the most tricky to me. You can do acrylic, you can do oil, you can go over. But watercolor, once you make mistake, you're finished. So dia nakkan translucent of the ni kan. Seni watercolor ni dia pastel. And then dia bagi kita disiplin untuk what is control dia punya water. And then with that we can know how much that we need to add water, color, and then mixing color terdapat warna yang barulah. Zailani berharap perkongsiannya melalui bengkel berkenaan dapat melahirkan lebih ramai bakat baharu sekaligus memperkenalkan karya tempatan ke peringkat lebih luas.